Ramai cari Honda kan. So yang ni adalah Honda City tahun 2018 B-Spec. Pada abang-abang akak-akak kat luar sana yang komitmen dah tinggi tapi nak pakai kereta, tak ada pilihan. Nak pakai kereta untuk raya memang tak sempat, tapi untuk lepas raya, raya haji memang boleh. Yang ni adalah Honda City B-Spec tahun 2018. Boleh kita tengok walk round dulu. Yang ni spek paling tinggi lah. Model ni tak silap dia belum ada RS variant. Rasanya dia belum ada RS variant, dia cuma ada hybrid variant saja untuk spek lagi tinggi. So boleh nampak yang ni dia datang dengan spoiler dah ada. Dia ada spoiler, shark fin dah ada. Sporim 16 inci. Tayar nampak penuh sebab tayar dia nipis, saiz 50. And then keyless entry macam biasa, signal lamp semua ada. Yang model ni dia dah pakai push start button lah. Semestinya push start button dah ada. Kunci dia macam ni. Ini kunci dia original. Door trim dah ada, side step. City siap ada lampu. Ni lampu biru tau, tapi tak nampak sangat. Auto cruise dah ada. Seat V-Spec dia akan datang pakai leather macam ni. Ni V-Spec leather. Aircon semua digital digital, aircon digital. Loan boleh approve sampai 9 tahun. Tengok dokumen, kalau dokumen strong boleh 9 tahun, kalau tak strong boleh 8 tahun saja. Kalau memang tak layak, yang tu kena masuk kredit. Kredit Yan ataupun Berjaya. Tak layak sebab apa? Banyak faktor. Kadang-kadang tak ada lesen, boleh jadi tak layak. So yang kredit Berjaya boleh tanpa lesen. Okay, and then seat dia macam ni. Semua cantik, memang cantik. Belakang lagi ada aircon. Kereta ni baru masuk, belum lama. Aircon belakang ni yang special untuk Honda sebab segmen dia waktu ni belum ada pesaing dia yang bawa aircon belakang. Cuma dia saja. Kalau daripada B+ segmen ada. Contohnya macam Elantra, dia dah ada lah waktu tu. Tapi Elantra dia dah upgrade lah, rasa dia dah bukan segmen B, dia dah segmen C untuk model dia. Okay, so keyless entry, kita masuk. Kita tengok Honda City punya tray dah ada kat belakang. Belakang pun selesa, cantik. Yang ni twill tarik untuk baringkan seat kalau nak bawa mesin basuh, basikal, kayu golf, helmet, semualah. So yang berminat nak pakai kereta ni boleh WhatsApp saya lah, 0177145604. Kereta ready stock. Boleh check dulu condition kereta, boleh check screw dulu, whatever crude ke, boleh check dulu. Kalau rasa ok, WhatsApp di saya, nombor pada bahagian description, penerangan. Terus WhatsApp, call boleh, message boleh, appointment terus datang. Nak masuk loan saja yang kita akan minta deposit sikit lah, untuk pegang kereta hold selama 1 minggu. Kalau anda gentle, anda berani, anda mesti letak, saya tahu. Sebab kalau nak cuba-cuba, memang tak ada hati, nak cuba-cuba loan, tu memang diorang tak akan letak lah. So yang ni siapa yang betul-betul berminat boleh letak lock. Jangan risau, kereta tak jadi, kita akan fully refund lah. Kalau loan tak lulus, kita akan fully refund. Okay, bye bye. Assalamualaikum.